Assalamualaikum semua. Korang tahu tak, malam tadi ada himpunan solidariti di negeri Sabah untuk arwah adik Zara. Jadi aku terpanggil untuk buat video ni, nak react satu video yang viral lah himpunan tu. Jom kita tengok sama-sama. Kau tengok, 20,000 yang hadir. Memang ramai tu. Lahadatu, Seborna, Setawang, Sanakan, ada banyak tempat lagi. Macam mana video yang korang tengok tadi? Memang ramai kan, aku rasa berpuluh ribu yang hadir perhimpunan tu untuk adik Zara. Jadi kita minta sangat keadilan adik Zara tu untuk tahu apa penyebab dia mati. Sebab banyak orang kata kena buli tu. Terima kasihlah kepada seluruh rakyat Sabah yang buat himpunan tu, yang hadir. Semoga keadilan tertegak. Terima kasih juga kepada korang semua yang menonton ni sampai habis. Jangan lupa share dan subscribe YouTube channel saya. Terima kasih.